Apa yang membezakan Barisan Nasional dengan parti-parti yang lain? Perbezaan dia bagi saya mudah. BN ada pengalaman mentadbir negara dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang. BN pernah urus krisis ekonomi, pernah urus konflik, kita urus masyarakat yang majmuk, pernah urus pembangunan negara dalam keadaan global yang mencabar. Parti lain ada juga yang okey, tapi banyak yang hanya cakap soal perubahan, tapi bila diberi peluang mentadbir, ramai gagal menunjukkan kestabilan yang rakyat harapkan. Tengok ajalah zaman Muhyiddin dulu macam mana. Rakyat hari ini bukan lagi mahu mendengar slogan kosong. Mereka mahu kerajaan yang boleh bekerja. Mereka mahu pemimpin yang faham pentadbiran, bukan sekadar pandai bermain sentimen. BN mungkin tak sempurna, tapi mana ada parti yang sempurna? Semua ada kelemahan masing-masing. Tetapi dalam keadaan politik hari ini, ramai melihat BN sebagai pilihan yang lebih stabil, lebih matang, dan lebih tahu selok belok pentadbiran negara. Apa mesej yang paling penting kepada pengundi? Ini bukan soal memilih siapa paling popular di media sosial. Ini bukan perbandingan influencer politik. Rakyat perlu tanya satu soalan mudah. Adakah kita mahu terus terperangkap dalam politik yang tidak stabil? Atau kita mahu kerajaan yang boleh fokus pada ekonomi, kuasa hidup rakyat dan pembangunan negara? Sudah terlalu lama lah bagi saya. Negara ini dibebankan dengan perebutan kuasa politik yang tidak habis-habis. Sekarang rakyat perlu kestabilan. Rakyat perlukan hala tuju yang jelas. Dan rakyat perlukan kerajaan yang tahu bekerja dan tahu mentadbir. Dan berdasarkan pengalaman, rekod serta kemampuan menguruskan masyarakat yang majmuk ni, semakin ramai melihat bahawa Barisan Nasional masih mempunyai kapasiti untuk menjadi pilihan terbaik demi kestabilan dan masa depan politik.